Korang perasan tak? Kenapa iklan jam yang berjarum selalu menunjukkan masa 10-10 minit? Perkara ni bukanlah satu kebetulan, namun mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri yang boleh diterima pakai. Jarum yang menunjukkan pada masa 10-10 minit sebenarnya mempunyai kelebihan visual yang ramai tak sedar. Sebelum tahun 1900, jam tangan yang dijual di kedai memaparkan waktu 8.20 minit, 9.20 minit, 6.50 minit, ada juga 3.5 minit. Kedudukan jarum jam ini tidak seragam dan pengguna mendapati paparan masa tidak mesra. Jadi, pengeluar jam memutuskan untuk menggantikannya dengan 10-10 minit yang menyerupai wajah tersenyum. Dikatakan bahawa selepas perubahan masa 10-10 minit, jualan jam tangan meningkat dengan mendadak pada waktu itu. Kedudukan 10-10 minit pada kedua-dua jam dinding dan jam tangan menawarkan beberapa kelebihan. Kedua-dua jarum tidak bertindih, menjadikannya mudah dilihat dan selesa untuk dipandang. 10-10 minit juga memberi ruang kepada logo, nama atau nombor siri dan juga tarikh supaya kelihatan jelas tanpa halangan daripada jarum jam. Jadi, sebab sebenar memilih 10-10 minit hanyalah penjenamaan semata-mata. Andrew Block, seorang eksekutif kanan di peruncit British Tourno, menjelaskan bahawa sebab logik di sebalik amalan ini adalah untuk menarik mata ke bahagian tengah, atas dan di bawah nombor 12. Di sinilah terletaknya jenama jam yang kita suka. Tapi, lain pula dengan telefon bimbit dan jam pintar keluaran Apple. Waktu yang ditunjukkan ialah 9.41 minit dan 10.9 minit. Jadi, apa alasannya? 9.41 minit memberi makna pelancaran model pertama iPhone oleh Steve Jobs pada tahun 2007. Manakala 10.9 minit pula, Dave Mark berkata, sekiranya jarum pendek berkedudukan tepat pada nombor 2, jarum panjang dan pendek tidak akan kelihatan seimbang. Jika terletak pada 10.9 minit, maka kedudukannya adalah lebih simetri.